Insaf Group Sendirian Berhad, sebuah syarikat induk kepada kumpulan anak syarikat yang mula beroperasi seawal 1 Disember 2014, merupakan syarikat perkongsian yang dibentuk oleh 4 orang rakan kongsi yang berpandangan jauh ke hadapan. Kini, syarikat ini diterajui oleh barisan lembaga pengarah yang berpengalaman luas, terdiri daripada Ustaz Haji Muhammad Aswadi, Ustaz Haji Nik Fairul Irwan, Ustaz Haji Muhammad Fahmi dan Ustaz Haji Ahmad Falahuddin. Syarikat ini merupakan gabungan pelbagai division yang terlibat dalam bidang pelancongan Islami, makanan dan minuman, kewangan komuniti dan lain-lain. Segala usaha syarikat ini digerakkan berlandaskan visi dan misi yang jelas. Misi, leading winning businesses fi barakah, menerajui perniagaan berjaya yang diberkati. Misi, by championing the ISG way, nilai ISG, I, Islamic. Leadership berlandaskan prinsip Islam. S, serve, berbakti dengan cemerlang dan ikhlas. G, grow, membangun perniagaan beretika dan mampan. Motto, the trusted business partner. Barisan pengurusan Insaf pula terdiri daripada individu yang berdedikasi, berpengalaman dan berwawasan tinggi. Mereka memainkan peranan penting dalam menerajui hala tuju syarikat untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap cabang. Di bawah kepimpinan barisan ahli lembaga pengarah tertinggi, Insaf Group diperkukuh oleh Tuan Haji Nur Zikan selaku pengurus besar Insaf Group yang menerajui hala tuju strategik syarikat. Beliau dibantu oleh Timbalan Pengurus Besar 1, Encik Samsul Anwar, Timbalan Pengurus Besar 2, Encik Zamiruddin, Timbalan Pengurus Besar 3, Encik Muhammad Syaful Azmi. Turut sama mengukuhkan pengurusan ialah Puan Sufiza Pascual selaku Ketua Jabatan Sumber Manusia, Puan Hasmida selaku Ketua Jabatan Kewangan dan Akaun, Cik Nurul Alia selaku Ketua Jabatan Pentadbiran, Puan Hadibah Safura selaku Ketua Jabatan Pengurusan Logistik. Gabungan kepimpinan ini menjadikan Insaf Group lebih tersusun dan cekap. Di bawah naungan Insaf Group terdapat 4 cabang perniagaan utama: Insaf Travel, Insaf Food, Insaf Grill dan Insaf Koperasi. Insaf Travel, sebuah syarikat pelancongan berdaftar yang menyediakan pakej umrah, haji serta pelancongan domestik dan antarabangsa. Fokus utama adalah memberi pengalaman perjalanan yang selesa, selamat dan berpatutan. Insaf Travel berpandukan visi dan misi yang jelas, iaitu visi, Trusted Islamic Tour Agent. Misi, by championing the IST way, menerajui operasi dan hala tuju strategik dalam sektor pelancongan Islami. Pengurus besar Insaf Travel, Ustaz Abdi Abdul Muin, memainkan peranan penting dalam merancang, menelaras dan memperkasa inisiatif pelancongan syarikat. Sebagai peneraju dalam industri pelancongan Islami, Insaf Travel and Tour Sendirian Berhad menawarkan pelbagai perkhidmatan komprehensif yang merangkumi pengendalian umrah dan haji, pelancongan Islamik luar dan dalam negeri, pengurusan tiket domestik dan antarabangsa, MICE, Meetings, Incentive, Conferences and Exhibition, Akikah dan Korban di Mekah, Badal Haji dan Badal Umrah. Barisan Ketua Jabatan di bawah unit Insaf Travel berperanan penting dalam memastikan kelancaran setiap operasi. Antara barisan Ketua Jabatan Insaf Travel ialah Haji Muhammad Nazri, Pengurus Cawangan Ampang, Encik Khairul Nazri Fitri, Ketua Jabatan Jualat, Ustaz Umar Muklis, Ketua Jabatan Pengurusan Lapangan, Haji, Umrah dan Pelancongan, Ustaz Basharuddin, Ketua Operasi Mekah, Ustaz Haji Hasnul Hadi, Ketua Operasi Madinah, Puan Azilawati, Ketua Jabatan Pengurusan Pendaftaran dan Dokumentasi, Puan Nur Ashikin, Ketua Jabatan Tiket. Kepimpinan yang tersusun membolehkan Insaf Travel berkembang secara strategik dan kini Insaf Travel mempunyai lebih daripada 35 cawangan di seluruh Malaysia. Manakala pada 21 November 2024, Insaf Travel and Tour Sendirian Berhad telah secara rasmi dianugerahkan pengiktirafan lesen pengelola jemaah haji 1446 Hijrah oleh Lembaga Tabung Haji. Selain sektor pelancongan, Insaf turut meluaskan sayap perniagaannya dalam industri makanan melalui anak syarikat kedua, iaitu Insaf Food, dikenali dengan slogan Delicious Halal Food. Insaf Food berkhusus dalam pengeluaran dan pengedaran makanan sejuk beku halal yang berkualiti tinggi. Dalam setiap langkah syarikat, Insaf Food dipandu oleh visi dan misi yang jelas, iaitu visi, Trusted Halal Food BRP in Malaysia. Misi, by championing the ISF way. Bagi menerajui pengurusan dan hala tuju strategi syarikat ini, Insaf Food dikemudi oleh seorang pengurus besar yang berpengalaman dan berwibawa, iaitu Encik Muhammad Zulfakri. Beliau dibantu oleh penolong pengurus besar
dan juga merangkap Ketua Jabatan Jualan Insaf Food iaitu Ustaz Abdul Hafiz sebagai anak syarikat di bawah Insaf Group. Insaf Food Industries sedia berhad mengkhusus dalam industri pemprosesan makanan halal dengan penekanan terhadap pengeluaran produk sejebuku dan makanan sedia dimakan iaitu RTE bagi memastikan kelancaran dan kualiti operasi pengeluaran makanan. Berikut adalah barisan Ketua Jabatan iaitu HOD yang menerangi bahagian syarikat: Ahmad Aiman, Ketua Jabatan Pengeluaran; Atira Hanum, Eksekutif R&D; Muhammad Ma'al Sabirin, Ketua Jabatan Jualan Cawangan Pahang; Sheikh Muhammad Hisham, Ketua Jabatan Jualan Cawangan Kelantan. Insaf Food mempunyai 2 cawangan iaitu di Kelantan dan Pahang. 4 pengedar iaitu di Terengganu, Lembah Kelang Selatan, Lembah Kelang Utara dan Kedah. Dari industri pelancongan dan makanan, kini Insaf Group memperkenalkan satu jenama restoran eksklusif yang mengetengahkan sajian berkonsep fine dining. Inilah Insaf Grill, sebuah jenama restoran yang menampilkan sajian grill yang lazat dan eksklusif. Insaf Grill mengetengahkan makanan premium dalam suasana santai dan mesra pelanggan. Insaf Grill berteraskan visi dan misi yang utuh iaitu visi Trusted Islamic Restaurant, misi by Championi di ISR Way. Sebagai pengurus Insaf Grill, Encik Ilham Zikrillah membawa visi untuk menjadikan restoran ini bukan sekadar tempat makan tetapi destinasi pilihan utama pelanggan yang mencari kualiti dan kepuasan. Sebagai anak syarikat di bawah Insaf Group, Insaf Grill sendirian berhad menjalankan operasi restoran yang menampilkan sajian grill dalam suasana eksklusif yang menekankan cita rasa yang berkualiti. Restoran Insaf Grill mempunyai 2 cawangan. Cawangan pertama dibuka di Shah Alam Selangor, manakala cawangan keduanya terletak di Wisma Khalida, Kuala Terengganu. Insaf Group terus memurak langkah ke hadapan selepas dalam sektor pelancongan, makanan dan restoran dengan memperkenalkan Koperasi Insaf Berhad. Koperasi Insaf Berhad sebuah entiti koperasi yang ditumbuhkan untuk memperkasakan ekonomi ahli dan masyarakat melalui aktiviti perniagaan berlandaskan prinsip koperasi dan syariah. Insaf Group memainkan peranan penting sebagai pemaju utama kepada keempat-empat anak syarikat. Insaf Group terus komited menyumbang dalam pelbagai bidang